akan dapat 1/2. Sebab apa? Sebab Aminah ni tak ada anak. Bila tak ada anak, maka suami dia dapat 1/2. Ya ke Syazwan ni? Ya, sila tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12, di mana sekiranya seseorang wanita meninggal dunia tak ada anak, maka suami dia akan dapat 1/2. Untuk adik-beradik, ni adik-beradik ni. Banyak adik-beradik dapat ni. Adik-beradik. Yang ni dapat 2/3. Okey, bila kita nak buat penyelesaian, dia seperti ini. Ni darab dengan 3, yang ni darab dengan 2. Yang ni 6, yang ni 3, yang ni 2, yang ni 2. Ni macam pelik je Syazwan ni. Ya, dia memang pelik sikit. 3 tambah 2 tambah 2 jadi 7. Dia lebih kat sini. Jadi, ini adalah kes aul. Di dalam faraid dia dipanggil aul. Okey, ni aul 7. Untuk suami dapat 3/7. Adik-beradik perempuan dapat 2/7. Adik-beradik perempuan yang kedua pun dapat 2/7. Okey, Syazwan ni, katakanlah yang ini tak kisah untuk suami dapat bahagian ni sebab suami pun dah dapat banyak. Untuk adik-beradik perempuan saya tak kisah dia dapat 2/7 sebab saya rapat dengan adik-beradik perempuan saya ni. Saya memang sayang kat mereka sangat-sangat. Jadi saya tak kisah pun kalau mereka dapat. Tapi boleh ke saya nak buat satu amal jariah kepada diri saya sendiri Syazwan ni? Boleh ke saya nak buat wakaf untuk diri saya, untuk bekalan saya 400,000. Katakanlah dia nak bagi 400,000 kat sini harta dia, kita katakanlah harta dia ada 2 juta. 2 juta tapi dia nak bagi wakaf 400,000 ini. Bermakna di sini 2 juta ini dia nak bawa bekalan dia untuk di akhirat kelak. Tolak dengan 400,000 ini, bermakna yang ditinggalkan adalah 1.6 juta. Okey, bila dia tinggalkan 1.6 juta, yang 1.6 juta inilah yang bahagikan kepada ahli waris. Okey, sebelum tu saya nak tengok 400,000 bahagi dengan 2 juta. 400,000 bahagi dengan 2 juta, dia tidak lebih daripada 1/3. Bila tak lebih daripada 1/3, ia dibenarkan. Ataupun ahli warisnya kalau katakanlah lebih daripada 3 juta, lebih daripada 1/3 daripada bahagian faraid ini, daripada bahagian harta pusaka ini, maka boleh juga sekiranya ahli waris ini setuju, tak ada masalah. Okey, tapi untuk bahagian ini 400,000 ni dia tidak lebih daripada 1/3 harta pusaka bersih. Wakaf 400,000 ini kepada madrasah ataupun anak yatim, orang-orang susah, ibu tunggal dan sebagainya. Jadi di Al-Salihin Trustee Berhad, tuan-tuan dan puan-puan, di Al-Salihin Trustee Berhad sana, di dalam wasiat telah ada satu documentation, telah ada satu artikel menyatakan bahawasanya saya ingin mewakafkan sebahagian amount ini kepada orang yang saya kendaki seperti ibu tunggal, anak-anak yatim, madrasah, masjid di kampung saya dan sebagainya. Itu dibenarkan dan ada dalam wasiat Al-Salihin Trustee Berhad.